Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najana. Saya Ajana. Kami merupakan wartawan daripada Semeda TV. Pada hari ini, kami berada di Perpustakaan Awam Jasin dan di sini mereka melancarkan program yang bertajuk Majlis Perasmian Program Komuniti Minda Berilmu Komuniti Gemilang. Sekarang saya berada di booth pameran perpustakaan. Di sini adalah keberadaan dan juga bilangan muka. Rasa saya tak tahu ke bilangan muka yang pusat. Tahu tak? Salah. Di sini pilih. Di sini pula adalah booth agensi anti dadah kebangsaan daerah Jasin. Dan korang semua tahu tak? Dadah ada dua jenis. Dadah tradisional dan bahan terlarang dan dadah sinetik. Dadah sinetik adalah dalam bentuk pil atau apa ni? Bentuk pil je lah. Ada stiker. Saya pun tak tahu dalam bentuk stiker. Ini adalah peralatan menghisap dadah dan peralatan ujian saringan pengesanan dadah. Kat sini pula dadah tradisional dan bahan terlarang. Ada heroin, inhalan, ketum, apa lagi peralatan menghisap dadah dan ganja. Pada ni pula adalah booth SSM atau dikenali sebagai Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di sini adalah booth untuk siapa nak bermula perniagaan atau ingin berbelajar perniagaan. Assalamualaikum Cik. Saya nak interview Cik sikit. Apakah SSN sedang tawarkan pada tahun ini? Sekarang SSN tengah menawarkan skim perniagaan percuma bagi golongan B40 untuk kali pertama yang nak memulakan perniagaan lah. Lagi satu untuk bagi golongan OKU pun kita bagi pendaftaran percuma untuk OKU yang satu perniagaan saja. Oh, terima kasih. Di sini pula adalah booth Angkatan Pertahanan Malaysia. Ada banyak ular kat sini. Ada ular coklat, ular hijau, coklat lagi. Saya tak sekolah ni. Di sini pula adalah booth The Batik Zimiers. Ini adalah sejenis seni atau dikenali sebagai batik. Tapi saya pun tak tahulah sebab dia guna stensil. Dengan dia ada sejenis, macam mana saya cakap kain dia ada dibuat daripada clay, tepung apa ni? Tak tahulah. Dengan CNC. Kita pula nak tengok demo abang ni buat batik clay, okey? Hai adik umur berapa? 6 tahun. Tadi adik buat apa hantar pentas? Menari. Best tak? Best? Sangat-sangat. Apakah aktiviti yang paling menarik perhatian anda sepanjang program ini dan mengapa? Aktiviti yang menarik kat sini ada pertandingan busana etnik untuk budak tadika. Lepas tu ada pertandingan berwarna. Lepas tu ada untuk cek kesihatan dan ni buat batik kat luar. Yang busana tu susah untuk budak sebab ada pelbagai design yang diorang peragakan dalam pertandingan ni lah. Ada macam baju siam, ada baju kebaya, ada baju Cina, ada baju India, ada baju Melayu, macam-macam lah. Okay, terima kasih.
Saya sekarang ni berada di dalam Perpustakaan Awam Jasim. Di belakang saya adalah pertandingan mewarna bagi tahap 2. Meja ini adalah SK Seri Lanang. Di sini pula adalah pertandingan collage bagi tahap 2. Ini adalah sekolah SJKC. SJKC apa? SJKC Pechong. Betul. Lepas tu di sini pula juga, ni semua sebenarnya pertandingan collage. Cuma berbeza sekolah je. Awak sekolah mana? Awak sekolah mana? SK. Di sini pula adalah awak sekolah mana? Awak sekolah mana? SJKC Yushin. Betul. Lepas tu pula, ini sekolah. Awak sekolah mana? SJKC Lanang Diamond Gigi. Ini sekolah aku. Awak sekolah mana? Apa? Kesangtul. Di sini pula adalah awak sekolah mana? Cincin. SK Cincin. Ini semua sama. Di sini adalah awak sekolah mana? Cincin. Ini semua cincin saya rasa. Awak sekolah mana? SK? Kesangtul juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan program komuniti dan tuan-tuan Benda Berilmu Komuniti Gemilang